Atas permintaan ramai, saya sediakan ulasan Part 2 untuk kisah banyaknya kereta mewah tersadai di Malaysia. Biasanya kita nampak banyak Mercedes dan Range Rover tersadai di luar workshop-workshop. Kalau kita tanya, mekanik selalunya akan salahkan owner saja. Tak mampu nak bayar, tak nak repair, macam-macam alasan. Padahal hakikatnya, owner dah pening kepala, kena sembelih dengan bil repair sampai tak mampu. Trauma pun ada, takut nak ambil kereta sebab takut tengok bil. Saya bagi contoh kisah yang mudah. Saya dah pakai Mercedes dah berpuluh tahun. Kalau model W123, 124, 220, okey lagi. Kereta lama, jarang pakai pun masih boleh jalan elok. Tapi bila masuk model W204, 205, 212, 20, Tuso, 222, termasuk Porsche 9 Descender, kereta ni parking tak jalan pun boleh keluar error message sendiri. Saya tahu sebab saya dah pakai sendiri. Bila keluar error message, bukan semestinya kena tukar barang. Kita kena masuk komputer, kalau boleh guna Zentree lah. Software khas Mercedes yang power. Bukan sekadar reset, kita juga kena buat calibration sensor. Kadang-kadang banyak error tu tak perlu tukar barang pun. Kalau kereta lama tak jalan, selalunya keluar error ABS dan RPM sensor. Sensor ni jenis magnet, susah nak rosak. Tapi kalau bawa ke workshop, diorang selalunya tukar terus. Alang-alang jerat dah masuk, tukar je lah. Itu mentaliti sesetengah mekanik. Harga pula, kalau ori Benz boleh cecah RM700 satu sensor. Kalau kali 4 dah berapa? Tapi kalau beli OEM China, baru RM20. Saya simpan banyak spare part China ni. Aku peduli apa barang China, dah pakai bertahun pun masih elok. Saya utamakan barang OEM China sebab saya boleh simpan ekstra, senang nak DIY. Tapi untuk DIY, memang kena ada komputer dan kena faham English. Contohnya macam Porsche 957 keluar error message, oil pressure too low, please visit workshop. Kalau tak faham English, ramai mekanik biasa akan tukar oil pressure sensor. Harga boleh sampai RM700 ke RM800. Tapi masalah tak selesai. Kalau kita faham English betul-betul, komputer sebenarnya bagi huraian. Your engine oil pressure is low due to the oil strainer is clogged. Please clean it or please come to the authorized Porsche service center only. Our specialists will assist you. Jadi penyelesaiannya bukan tukar sensor, tapi kena buka oil sump dan cuci strainer yang kotor. Itu saja. Rondan saya dekat kondo-kondo sekitar Malaysia, memang banyak kereta orang kaya tersadai. Sebab mereka pun pening kepala, tak tahu nak DIY. Bagi saya, kereta Airmatic pun boleh pakai kalau kita ada komputer untuk calibration. Kena tahu juga mana yang selalu bocor, valve block ke, pipe ke. Kena tahu cara sambung pipe pneumatic 4mm. Bila ada komputer, senang kerja. Cuba bayangkan di UK dan USA, Mercedes dan Range Rover mereka tahan lama. Cuaca sejuk, getah tak keras cepat. Tapi kat Malaysia, kalau nak tahan, kena pastikan kereta ni parking dalam garaj. Kalau tidak, getah cepat keras dan bocor.